Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah dapat kita sama-sama bertemu lagi. Sekarang ni kita akan sambung pengajian kita pada bab yang keempat, iaitu ibadah. Ibadah dalam Islam. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang akidah. Yang paling utama dalam kehidupan kita, kena pastikan akidah kita betul. Yang kedua adalah kita dah belajar tentang syariah. Syariah dan ada maqasidnya, maqasid syariah, kemudian apakah maksud pengertian syariah dan sebagainya. Maka yang seterusnya kita belajar pada hari ini adalah ibadah. Ibadah ini adalah sebahagian daripada syariah. Dalam syariah ni dia ada banyak pecahan-pecahannya, cuma yang kita akan belajar dalam silibus kita adalah ibadah sahaja. Yang lain-lain kita tak belajarlah. Kerana ibadah ni adalah salah satu daripada apa yang kita paling banyak buat dalam kehidupan seharian kita. Dalam sehari 24 jam, ada banyak ibadah yang kita buat. Jadi hari ini kita akan tengoklah secara ringkas pengertiannya, kemudian syarat-syaratnya, pembahagiannya dan lain-lain. Okay. Jadi yang pertama, apakah maksud ibadah? Apakah definisi maksud pengertian ibadah? Berasal daripada perkataan Arab, iaitu abada. Ain, ba, dal. Abada. Yang bermaksud merendah diri. Apabila kita beribadat kepada Allah, bermaksud kita merendah diri, kita patuh dan taat kepada Allah. Okey. Kemudian daripada sudut istilahnya, apakah maksud kita beribadah ini? Iaitu kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merendah diri dan tetap hati kita kepada Allah. Jadi apabila kita beribadah, bermaksud kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita tunduk kepada Allah, kita patuh, kita taat kepada Allah. Kita patuh dan taat kepada Allah. Sebab Allah suruh kita melakukan ibadah, kita buat. Allah suruh kita solat, kita solat. Itu maksud ibadah. Ibadah ni kita tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak dia punya pembahagian-pembahagian dia. InsyaAllah kita akan lihat pada slide-slide yang seterusnya. Kemudian asas ibadah. Asas ibadah kita ada 3 di sini. Iman, ilmu dan juga ihsan. Okey, apakah iman? Jadi apabila kita hendak melakukan sesuatu ibadah, kita kena ada keimanan. Iman ni kita dah belajar dalam bab yang kedua, iaitu akidah kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Kan keimanan kita. Beriman kepada 6 rukun iman. So iman kena ada dulu sebelum kita melaksanakan ibadah, kena ada iman. Orang yang tak ada iman, dia akan kurang ibadahnya, kurang imannya, kurang ibadahnya. Orang yang tak nak melakukan ibadah, maknanya hari ni malas sangat nak solat. Hari ni dia tak nak solat, dia malas. Maknanya pada ketika itu, iman dia sedang menurun. Imannya sedang berkurang. Itulah manusia. Manusia biasalah macam tu. Manusia kita ada ketika naik iman, turun iman. Jadi kita nak pastikan iman kita sentiasa menaik, meningkat. Kita kena sentiasa melakukan ibadah. Kena tambah amal ibadah kita. Okay? Yang kedua, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu ni maksudnya kalau kita nak solat, kena tahulah cara-cara nak solat. Kena ada ilmunya. Bagaimana kita nak solat? Kena ada ilmu bagaimana kita nak pergi mengerjakan haji, ibadah kita. Kena ada ilmu bagaimana kita nak membaca Al-Quran. Ibadah ni, ibadah baca Quran. Macam mana nak baca Quran? Tak tahulah, bantai je kan. Macam mana kita baca Quran? Langgar, tajwid, semua kita langgar. Macam mana nak solat? Tak tahulah, tak ada ilmu nak solat. Kita pun tak tahu. Kita mula dengan tahiyat dulu. Kemudian Al-Fatihah tak baca. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tak boleh. So, ilmu adalah asas apabila kita hendak melakukan ibadah. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ni dah peringkat tinggi dah ni. Iaitu apa maksud ihsan ini? Apabila kita beribadah, kita melakukan ibadah, sebagai contohlah kita solat. Kita merasakan bahawa kita sedang melihat Allah.
Kita sedang melihat Allah, kita sedang melihat pencipta kita. Kita merasakan kehadiran Allah apabila kita beribadah. Ataupun kalau kita tak rasalah kita melihat Allah, kita perlu rasa Allah sedang melihat kita. Bermaksud Allah sedang memantau. Allah sedang memantau ibadah kita. Itu maksud ihsan. Kalau kita tak rasa kita melihat Allah, kita kena rasa Allah melihat kita. Bukannya kita solat tapi main-main solat kita. Cincai-cincai solat kita. Bukannya kita baca Quran tapi cincai baca Quran kita. Tak. Kita kena rasakan bahawa Allah sedang melihat amal ibadah kita. Itu adalah ihsan. Jadi asas ibadah ada iman, kena ada ilmu, kena ada juga ihsan. Okey. Kemudian apakah syarat-syarat sesuatu perkara itu boleh dikira sebagai ibadah? Yang pertama, niat kita. Niat ni kita tak perlu cerita panjang lah. Semua orang dah faham. Niat melakukan sesuatu amalan mesti kerana Allah. Mana boleh kita niat kerana manusia? Tak boleh. Aku solat hari ni sebab kawan aku solat, aku pun pergilah solat. Aku solat hari ni sebab kawan aku tengok. Kalau aku tak solat, dia kantoi pula. Hari ni aku baca Quran sebab ikut-ikut orang baca Quran lah. Aku baca Quran hari ni sebab nak menunjuk pada kawan aku ni rajin baca Quran. Tak boleh. Kita kena niat melakukan ibadah itu hanya kerana Allah sahaja. Okay? Yang kedua, syarat dia, mestilah tidak melanggar hukum syarak. Kita buat sesuatu amalan, contoh bersedekah. Tetapi kita bersedekah, kita ambil sumber daripada sumber yang haram. Contohnya kita berjudi. Kita judi tiap-tiap hari, tiba-tiba menang pula 500,000. Tiba-tiba termenang. Kita dah gelabar. Apa nak buat ni? Apa nak buat? Tak pernah menang. Tak apalah. 100,000 ni aku hadiahkan kepada rumah anak-anak yatim. Aku sedekah 100,000. 50,000 aku sedekah dekat masjid. Lagi baki ni aku ambil lah, dia kata. Tak boleh. Kerana kita bersedekah daripada sumber yang haram. Kita bersedekah daripada sumber yang haram. Salah. Kita seolah-olah nak menyucikan kesalahan kita tadi. Kita berjudi, kita berpura-pura sedekah. Okey, tak boleh. Kena melaksanakan satu amalan dengan cara tidak melanggar syarak. Ada syarat-syarat dia. Kemudian mestilah untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat. Kita melakukan sesuatu perkara kerana untuk orang ramai. Bukan untuk diri kita sendiri. Kena kemaslahatan semua orang lah. Bukan kita melakukan untuk diri kita. Itu kepentingan diri sendiri. Tak boleh. Ibadah asas tidak diabaikan. Kita kata aku hari ni aku nak pergi nak pergi berjoging. Aku niat kerana Allah supaya aku sihat. Tapi sebelum pergi jogging tak solat asar pun. Tak solat asar. Pergi jogging je terus. Malam ni aku nak pergi konsert berselawat kepada Nabi. Besar-besaran ni dibuat ni. Tapi tinggalkan maghrib isyak, pergi konsert berselawat. Konsert pula kan. Festival berselawat. Okay, tak boleh. Ibadah asas kena buat. Solat kena buat. Menutup aurat kena buat. Pergaulan, batasan kena jaga. Okay, asas kena jaga. Amalan dilakukan dengan penuh ketekunan. Kita melakukan solat, tekun. Kita bersedekah, tekun. Kita baca Quran, tekun. Berzikir, tekun. Bukannya kita ada di awang-awangan. Kita nak pergi jogging kejap lagi ni. Kawan kita ajak, jom jogging. Pukul 5 ni. Kita pukul 4.56 baru nak solat asar. Menggelabah kita solat asar. Laju. Takut kawan kita tinggalkan kita. Kita pun solat laju-laju. Tidak khusyuk. Tidak tekun solat kita. Okey, kena jaga. Bila kita nak lakukan suatu amalan, ibadah kita, pastikan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan. Itu syarat-syarat dia lah. Okay. Apa istimewanya kita melakukan ibadah ni? Kenapa kita disuruh beribadah? Kenapa kita disuruh untuk beribadah? Kita melaksanakan amalan dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita, zikir kita, baca Quran kita, bersedekah kita, pergi haji, semua kenapa kita buat? Okey. Yang pertama, ibadah kita ni bebas daripada sebarang perantaraan. Terus kita antara kita dengan Allah. Ibadah kita antara kita dengan Allah lah. Tak ada pun aku nak solat kena lalu Ali, kena lalu Abu baru sampai Allah. Tak ada.
Kita ni solat ni direct antara kita dengan Allah, iaitu pencipta kita yang menyuruh kita melakukan ibadah. Okey, kemudian yang kedua. Kenapa kita disuruh untuk beribadah? Yang kedua adalah ibadah ini tidak terikat dengan tempat ataupun masa tertentu. Bila-bila masa kita boleh beribadah. Contoh nak berzikir. Perlukah kita kata, kalau nak zikir kena pergi masjid? Tak. Boleh zikir atas katil, sambil-sambil atas katil kita selawat, kita bertasbih, kita beristighfar. Boleh, anytime boleh. Kita nak solat, solat mesti pergi masjid, mesti ada sejadah. Tak ada. Solat kalau tengah-tengah jam kan 12 jam nak balik kampung, jam pula hari raya, boleh solat kat tepi jalan tu. Tak ada masalah. Jadi ibadah ni tidak ada terikat dengan tempat ataupun masa. Kalau macam solat 5 waktu tu terikat lah, ada waktu dia. Subuh pukul berapa sampai pukul berapa. Tapi boleh solat di mana-mana, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Kemudian ibadah ini tidak membebankan. Ada rukhsah, ada kelonggaran. Kalau kita tak mampu, ada kelonggaran. Contoh, orang tu tak boleh puasa kerana dia menyusukan anak, dia mengandung. Jadi Allah bagi kelonggaran. Dia boleh berbuka puasa, ada syarat-syaratnya. Kalau orang tu kena pergi jauh bermusafir, Allah bagi kelonggaran, rukhsah, boleh menjamakkan solat, boleh qasar solat. Jadi ibadah ni sebenarnya tidak membebankan sebenarnya. Cuma kita kena tahu je lah, kita kena belajar apakah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Okay? Skop ibadah sangat luas. Tu keistimewaan kita dalam Islam. Bukannya kita kata, mestilah ibadah tu solat saja. Ibadah tu mesti zikir je. Ibadah tu mesti baca Quran je. Tak. Segala perkara di atas muka bumi ini yang kita buat boleh jadi sebagai ibadah sekiranya menepati syariat Islam. Contoh, kita jogging petang-petang. Kita menutup aurat, kita menjaga pandangan kita, kan? Tidaklah memandang aurat-aurat orang lain sambil kita berjogging, sambil kita naik basikal pakai pakaian ketat-ketat. Tu dah salah dah. Kita jaga pakaian kita, jaga kita punya pandangan, kita tutup aurat, kemudian kita berjogging dan kita menunggang basikal petang-petang tu dengan niat supaya badan sihat. Niat badan sihat, okey, kita boleh melaksanakan ibadah kalau badan kita sihat. Sebelum maghrib kita dah balik ke rumah, siap-siap mandi, pergi masjid, solat berjemaah maghrib. Itu adalah satu ibadah. So jogging itu, bawa basikal itu, naik basikal itu adalah dapat sebagai satu ibadah. Okey, kita makan sihat-sihat, niat kerana Allah, kita makan supaya kita ada tenaga untuk melaksanakan ibadah, niat begitu, maka makan itu juga menjadi ibadah. So sebenarnya ibadah ni luas. Kita bercakap yang baik-baik, kita borak dengan kawan-kawan kita, kita niat percakapan kita ni dengan cakap yang baik-baik, tidak mengumpat, tidak menghina orang lain. Kita niat supaya perkataan kita ni boleh merangsang kawan kita supaya menjadi orang yang lebih baik, supaya datang ke masjid. Jadi bercakap tu pun boleh menjadi satu ibadah, boleh berdakwah dan sebagainya. So dia luas ya. Ibadah ni bukan hanya solat je, baca Quran je, bukan. Luas sebenarnya. Okey. Kemudian keistimewaan ibadah, pembahagian ibadah. Ada banyaklah pembahagian ibadah ni. Antaranya, sama ada boleh kita guna pecahan pertama ni ataupun pecahan yang kedua. Pecahan pertama, ibadah boleh jadi ibadah asas, boleh jadi ibadah furu', iaitu ibadah cabang-cabangnya, dan boleh jadi juga ibadah fadail a'mal. Ataupun boleh juga kita bahagikan seperti ini. Ibadah boleh jadi ibadah umum dan juga ibadah khusus. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah kita gunakan cara pertama. Cara pertama iaitu inilah. Asas, furu', fadail a'mal. Okay, apakah ibadah asas? Ibadah asas adalah segala yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman yang bersifat fardu ain. Maknanya fardu ain ni maksudnya individu kena buat. Individu kena buat. Individu kena buat yang berkaitan dengan rukun Islam. Contohnya apa? Ibadah asas. Solat, kan rukun Islam. Apa lagi? Zakat, rukun Islam. Apa lagi? Haji, rukun Islam. Jadi yang ini adalah ibadah asas. Ya, ibadah asas.
Jadi kita puasa di bulan Ramadan, ibadah asas, kemudian syahadah. Syahadah ni memanglah untuk kita sebagai seorang Islam. Jadi ni ibadah asas, fardu ain. Ya, mesti setiap orang tu solat 5 waktu, mesti setiap orang itu, setiap individu itu puasa di bulan Ramadan. Okey, itu ibadah asas. Ataupun yang kedua, ibadah cabang, ibadah furu', pecahan-pecahan yang lain. Yang ni adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah seorang buat, yang lain terlepas. Kena ada orang yang buat dalam satu-satu karya, satu-satu kampung tu kena ada orang yang melakukannya. Kalau fardu ain tadi, setiap individu kena buat. Solat 5 waktu, semua kena buat. Tapi ibadah furu' cabang ini fardu kifayah. Contohnya, kita ada seorang pergi belajar tentang agama Islam dalam kita punya satu kampung. Dia belajar tentang agama Islam lah. Dia belajar akidah, contoh. Jadi kalau satu kampung tak ada orang belajar agama Islam, tak ada orang belajar ekonomi Islam, tak ada orang belajar kewangan Islam, satu kampung akan jadi kampung yang jahil. Semua tak tahu. Satu kampung tak pergi belajar, ataupun tak pergi belajar tentang kedoktoran. Semua tak tahu cara nak buat rumah. Tak boleh. Kena ada orang yang tahu buat rumah. Kena ada orang yang tahu kedoktoran, buka klinik. Kena ada orang yang tahu tentang agama Islam. Nanti dia nak ajar agama Islam dalam kampung tu. Jadi dalam satu-satu kampung, kena ada individu, bukan semua, kena ada individu yang belajar tentang furu'-furu' ataupun cabang dalam Islam ini. Bila dah ada seorang, ada dua orang, cantik lah. Ada dua ustaz boleh ajar dalam kampung tu, cantik. Ada dua doktor, cantik lah. Kena ada yang melakukan setiap cabang-cabang yang kita maksudkan ni sebagai fardu kifayah. Okey. Kemudian yang ketiga, pecahan ketiga, fadail a'mal. Fadail a'mal ni adalah amalan-amalan yang sunat. Okey, so maksudnya pecahan asas tadi fardu ain, cabang fardu kifayah, fadail a'mal adalah yang sunat. Okey, ni untuk pembahagian pertama lah. Sunat ni contohnya baca Quran, contohnya solat-solat sunat, puasa-puasa sunat, berdoa, berzikir, berwirid, istighfar, bertasbih, selawat dan sebagainya. Okey, ini adalah fadail a'mal, amalan-amalan sunat. Ini untuk pecahan pertama lah. Pembahagian pertama, asas, fardu ain, cabang, furu', fardu kifayah, fadail a'mal adalah amalan-amalan sunat. Okey. Untuk pembahagian pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua, kita pecah kepada ibadah umum dan ibadah khusus. Okey, dia ada pecahan lagi lah. Untuk ibadah umum, untuk ibadah khusus kita pecah lagi fardu dan sunat. Untuk fardu kita pecah lagi fardu ain dan fardu kifayah. Okey, nampak kan dia punya perbezaan dengan pembahagian, cara pembahagian pertama tadi ada beza. Ataupun yang khusus kita pecah kepada sunat. Sunat jadi sunat muakkad ataupun sunat ghair muakkad. Okey. Sunat muakkad ni yang sangat-sangat dituntut lah. Okey. Kemudian okey, kita lihat satu persatu. Ibadah umum. Ibadah umum adalah semua perbuatan, perkataan yang kita buat ini boleh dikira sebagai ibadah sekiranya menepati syarat, menepati apa yang disuruh oleh Islam. Contohnya, niat ikhlas kerana Allah, tidak bertentangan dengan syarat, kita buat dengan sungguh-sungguh, tidak melalaikan kewajipan ibadah khusus. Ni kita dah belajar awal-awal tadi. Jadi ibadah umum ini, contoh macam kita kata tadi, pergi berjoging, pergi berbasikal, umum. Umum kan? Umum, pergi main bola sepak, jangan buka aurat. Kan, tutup aurat kita, pakai seluar panjang sikit, jangan pakai seluar pendek. Kemudian kita pergi makan pun boleh jadi ibadah umum. Kita makan niat kerana Allah, dapat kesihatan, boleh buat ibadah dan sebagainya. Jadi itu adalah ibadah umum. Ibadah umum semua boleh jadi ibadah dalam kehidupan kita. Okey. Manakala ibadah khusus. Ibadah khusus adalah amalan-amalan yang ada disebutkan secara khusus dalam Al-Quran ataupun hadis. Okey, ni pecahan untuk pembahagian kedua lah. Sama ada boleh jadi ibadah umum ataupun ibadah khusus. Ibadah umum ataupun ibadah khusus. Yang umum, semua amalan kita boleh jadi ibadah. Yang khusus ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis.
Jadi apakah di bawah ibadah khusus tadi? Ada fardu, ada sunat kan? Dia punya pecahan lah di bawah ibadah khusus. Okey, jadi di bawah umum khusus pula kita pecah. Ingat tadi, yang tadi, kita tengok balik yang tadi. Khusus tadi kita pecah kepada fardu dan sunat. Okey, fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad, sunat ghairu muakkad. Okey, jadi kita dah kata khusus ni adalah disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan khusus itu pecah kepada fardu dan sunat. Apakah fardu? Fardu ni adalah ibadah yang wajib. Fardu ain ke fardu kifayah kan? Dua-dua wajib lah. Dua-dua wajib. Okey, contoh fardu ain. Fardu ain wajib dilakukan oleh setiap mukallaf. Kalau kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Fardu ain ni setiap individu kena buat. Contoh solat 5 waktu, bayar zakat setiap individu, berpuasa di bulan Ramadan setiap individu, haji kalau mampu. Okey, ni fardu ain kita dah bincangkan dalam pembahagian pertama tadi. Kemudian fardu kifayah dalam sekampung, dalam satu qaryah kena ada yang buat. Orang paling kurang, 2 orang bagus, 3 bagus, lebih lagi baiklah. Jadi fardu kifayah adalah wajib dilakukan oleh sebahagian untuk kemaslahatan umat Islam. Kalau seorang pun tak buat, maka seluruh umat Islam di kawasan tersebut dikira berdosa. Sekampung berdosa, satu qaryah dosa, setaman berdosa kerana semua tak buat. Contoh, menguruskan jenazah, mandikan jenazah, disemadikan dalam liang lahat. Contohlah kena solat jenazah dan sebagainya lah. Jadi tak ada siapa uruskan jenazah. Dalam sekampung tu ada orang pula mati, seorang meninggal dunia di hujung kampung, semua tak suka dia, semua buat tak tahu je. Maka sekampung akan berdosa. Okey, tak boleh macam tu. Kalaupun kita tak suka pada dia, paling kurang imam, Bilal, Siap, kenalah uruskan jenazah tadi. Walaupun tak suka dia lah, jahat ke apa ke benda kan, kena juga buat. Kalau tak sekampung akan berdosa. Ataupun contoh belajar ilmu-ilmu tertentu. Contoh pergi belajar ilmu kedoktoran tadi kan, dalam sekampung kena ada seorang pergi belajar ilmu doktor, ada seorang pergi belajar ilmu buat rumah. Kalau tak nanti semua duduk dalam hutan, tak ada orang pandai buat rumah, betul tak? Okay, jadi ini adalah fardu kifayah, kena ada yang pergi buat, kena ada yang pergi belajar. Sekurang-kurangnya kena seorang, 2 orang pun okey dah, cantik ya. Kemudian pecahan kedua adalah sunat. Sunat ini adalah amalan yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tidak berdosa. Nampak beza dengan fardu tadi? Buat dapat pahala, tak buat dosa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Contoh kat sini banyaklah. Sedekah, solat sunat, zikir, tasbih, tahmid, kurban, i'tikaf, puasa sunat, bersugi, baca Quran. Okey. Dan sunat kita dah belajar tadi pecah pada 2, sunat muakkad, sunat ghair muakkad. Okey. Apakah sunat muakkad? Ibadah yang sangat-sangat digalakkan dan tarafnya hampir menyerupai ibadah fardu. Okey. Jadi sunat muakkad ni adalah ibadah, sesuatu amalan yang sangat digalakkan. Contoh, solat sunat hari raya kan. Jadi dalam hadis-hadis suruh kita pergi supaya kita solat sunat beramai-ramai. Solat sunat hari raya beramai-ramai. Suruh pergi ke masjid ramai-ramai, meramaikan, memeriahkan. Sebab ini hari raya ni adalah hari kegembiraan umat Islam. Kita nak zahirkan kegembiraan kita, kita berkumpul beramai-ramai. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Solat sunat hari raya adalah sunat yang sangat digalakkan. Bersugi, membersihkan mulut kita, gigi kita adalah sangat-sangat digalakkan. Solat sunat duha pada pagi-pagi waktu duha tu sangat-sangat digalakkan. Dan yang terakhir pecahan adalah ibadah sunat ghair muakkad. Sunat juga dapat juga pahala, tapi dia punya tingkatan dia bawah daripada muakkad. Contohnya, ibadah yang juga digalakkan tetapi tidaklah seberat sunat muakkad. Contohnya solat sunat rawatib, solat sunat sebelum solat fardu, solat sunat selepas solat fardu, kemudian puasa hari Isnin dan Khamis, kemudian bersedekah, beriktikaf di dalam masjid. Jadi ini adalah antara contoh-contoh perbuatan amalan yang sunat.
tapi sunat ghair muakkad, maknanya tingkatannya di bawah sunat muakkad. Wallahu a'lam. Jadi kita dah belajar pada kelas hari ini adalah tentang definisi ibadah, kemudian pembahagian ibadah, syarat-syarat ibadah. Ini pentinglah untuk kita supaya kita dapat gunakan, dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.